ada IMAS 5 ke? Okey, saya nak bagi tahu satu benda supaya anda semua tak confuse. Proton dan Proton IMAS ialah dua entiti yang berbeza. Proton IMAS, Proton IMAS. Tapi kedua-dua ni under Proton. Dia macam tu. Untuk company yang saya kerja di Ipoh, gerak roda sendirian berhad. Bos saya juga ada gerak elektron yang berhad. Itu ialah company untuk Proton IMAS. Dan gerak roda tadi ialah company untuk Proton. Sebenarnya nak beli Proton IMAS 5 ke IMAS 7, IMAS 7 PHEV, tak ada masalah untuk beli dengan saya. Sebabnya itu under bos saya. Jadi tak ada isu pun nak beli IMAS 5 ke IMAS 7 ke, nak beli S50 ke dengan saya. Selagi mana semua nak berurusan dengan saya sudi menerimanya. Kalau contoh nama saya Hisham Proton, belilah Proton ataupun Proton IMAS. Itu tak ada masalah. Sebab kadang-kadang bila nama Hisham Proton, orang tanya, Honda ada, Toyota ada, Pro 2 selalu. Tapi ikut keadaannya, apa-apa pun, untuk orang yang nak cari Proton ataupun Proton IMAS, anda memang boleh berurusan dengan saya dan saya cover seluruh Semenanjung Malaysia. Jangan lupa follow, jangan lupa like segala video yang saya ada. InsyaAllah saya akan berkongsi benda yang baik, berkongsi untuk memberi solusi kepada anda semua. Assalamualaikum.